kuasa beli duit dulu dengan lah ni adalah berbeza tuan-puan. Kuasa beli duit ni makin lama makin jatuh, makin lama makin jatuh. Orang yang ada 1 juta pada tahun 2000 tuan-puan, dia boleh beli 28.5 kg emas. 28.5 kg emas. Lah ni pada tahun 2025, orang yang ada 1 juta, dia hanya boleh beli 2.2 kg emas sahaja tuan-puan. Jadi di mana hilangnya berkilo-kilo emas dia tu? Disebabkan kuasa beli duit ni jatuh. Sebab tu tuan-puan, untuk sekarang ni orang nak jadi jutawan seperti dahulu berbeza tuan-puan. Mesti dia kena ada 28.5 kg baru dia sama dengan jutawan pada tahun 2000 dahulu. Nah, tak boleh kita nak bandingkan, oh jutawan lah ni ada 1 juta tu kaya. Lain. 1 juta dulu kuasa beli dia sangat-sangat berbeza dengan 1 juta lah ni. 1 juta dulu 28.5 kg emas. Lah ni 1 juta boleh beli hanya 2.2 kg emas sahaja. Sebab tu tuan-puan, kalau kita nak selamatkan duit kita daripada inflasi untuk jangka masa akan datang, tukar ke dalam bentuk emas. Ya. Orang yang ada 1 juta dulu, hak dia tukar kepada 28.5 kg emas, lah ni nilai kekayaan dia lebih daripada 12 juta. Sebab apa? Dengan 28 kilo emas dia ada tu. Jadi ada kata tuan-puan nak selamatkan duit ataupun nilai duit tuan-puan tu, lebih baik berkukar ke dalam bentuk emas fizikal, dalam bentuk-bentuk gini. Nak saya bantu tuan-puan untuk dapatkan gold bar ataupun dinar daripada Public Gold, jom boleh klik link di bio saya, insya-Allah saya akan bantu sebaiknya. Assalamualaikum.